Macam manalah saya boleh tak tahu, tak sedar tentang kewujudan filem ni? Cerita dia, saya baru je habis tengok cerita Reversi dekat Netflix. So, saya rasa cerita ni sangat menarik dan berkualiti. Okay, dalam video ni saya nak share 3 pengajaran yang saya dapat dan mungkin saya boleh kongsikan bersama untuk korang yang mungkin belum tengok lagi cerita ni. Okay, pengajaran yang pertama, straightforward. Kadang-kadang kita merancang, tetapi ingat perancangan Tuhan itu selalunya yang terbaik. Kadang-kadang kita nak buat itu, nak buat ini, nak buat itu, tapi tak jadi. Seolah-olah macam, kenapa aku buat semua benda tak jadi kenapa kita stres kan. Tapi bila mana kita mengamati hikmah selepas sesuatu tu berlaku, contohnya apa kita buat tak jadi, tiba-tiba Tuhan bagi kita satu benda yang jadi, dan dekat situ kita rasa, kita dah akan dapat rasa kemanisan pengaturan Tuhan tu. Yang kedua, sentiasalah berdamai dengan takdir. Benda ni susah nak buat, terutamanya untuk kita yang orang biasa ni, kadang-kadang yang bukan alim sangat, atau orang biasa lah, amalan pun tak ada sangat kan. Tapi itulah, setiap takdir itu selalunya didatangi dengan rahmat. Setiap apa yang diaturkan tu selalunya datang bersama-sama satu mutiara yang boleh kita amati. Dan yang ketiga adalah pengorbanan itu tinggi nilainya. Kadang-kadang bila kita berkorban, tak semua orang faham pengorbanan kita, dan akan ada je orang yang akan salah tafsir dengan apa yang kita usahakan dalam pengorbanan kita. Tapi tak apa, sooner or later pengorbanan kita tu akan diketahui juga. So ikhlaskan hati dalam membuat kebaikan, dan ingat guys, stay positive, stay active.